Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, saya akan membentangkan sejarah perluasan pengaruh British di Tanah Melayu iaitu merupakan tugasan 2 bagi subjek SGHK 3203. Apabila bercakap tentang sejarah perluasan pengaruh British di Tanah Melayu, kita akan menelusuri sejarah nenek moyang kita yang menunjukkan tentang penjajahan yang berlaku terhadap negara kita. Baiklah, sebelum memulakan pembentangan, eloklah saya memperkenalkan diri saya dahulu sebagai pembentang. Nama saya Muhammad Bunyamin Hakim bin Abdul Muttalib dari Unit Bahasa Melayu 2. Dan subjek ini merupakan subjek yang diselia ataupun diajar oleh pensyarah iaitu Puan Azlina binti Ali. Merupakan subjek bagi kod subjek SGHK 3203 iaitu Sejarah Politik di Tanah Melayu sehingga awal abad ke-20. Baiklah, isi kandung yang terdapat dalam pembentangan saya adalah yang pertama, pengenalan. Yang kedua, perluasan pengaruh British di Tanah Melayu. Dan yang terakhir, tindak balas masyarakat tempatan terhadap penjajahan British tersebut. Baiklah, untuk pengenalan. Pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, dasar pemerintahan British terhadap tanah jajahan dipengaruhi oleh pertukaran kuasa antara Parti Liberal dan Parti Konservatif. Ketika pentadbiran Lord Kimberley pada tahun 1870 hingga tahun 1874, desakan tokoh imperialis seperti Edward Knatchbull Ferguson mendorong British melaksanakan dasar campur tangan di negeri-negeri Melayu. Tujuannya adalah untuk menjadikan British kuasa imperial tunggal di semenanjung Tanah Melayu serta menguasai sumber bahan mentah bagi kepentingan pelabuhan negeri-negeri selat. Campur tangan ini turut disokong oleh pegawai kolonial dan saudagar Eropah yang melihat potensi besar dalam kekayaan hasil bumi Tanah Melayu, khususnya biji timah dan emas di Perak dan Selangor. Faktor lain yang mendorong perluasan pengaruh British ialah keadaan politik yang tidak stabil di negeri-negeri Melayu akibat perebutan tahta, pertikaian antara pembesar dan konflik antara kongsi gelap Cina. Pada masa yang sama, permintaan biji timah meningkat di Eropah berikutan revolusi perindustrian menyebabkan British berusaha mengekang campur tangan kuasa asing seperti Jerman. Melalui arahan Lord Kimberley kepada Andrew Clark, British mengambil langkah memulihkan keamanan dan melindungi perdagangan di Tanah Melayu. Campur tangan bermula di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang sebelum diperluas ke Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu dan Johor iaitu pada tahun 1909 hingga tahun 1914. Namun, British gagal menyatukan semua negeri ini di bawah satu pentadbiran lalu wujud 3 kategori utama pentadbiran iaitu yang pertama, negeri-negeri selat, yang kedua, negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Baiklah, terdapat 3 komponen ataupun 3 aspek dalam perluasan pengaruh British di Tanah Melayu ini. Yang pertama, perjanjian Pangkor. Yang kedua, pembentukan negeri-negeri Melayu bersekutu. Dan yang terakhir, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Baiklah, apa itu perjanjian Pangkor? Untuk pengetahuan semua, perjanjian Pangkor ni merupakan perjanjian yang ditandatangani oleh pegawai British dengan pembesar tempatan. Sebagai contoh, berikut merupakan gambar ilustrasi ataupun gambar yang menunjukkan pegawai-pegawai British yang terlibat dalam perjanjian Pangkor pada tahun 1874 termasuk Sir William Jervois dan J.W. Bush. Campur tangan British didorong oleh faktor dalaman iaitu huru-hara politik di Perak dan Selangor, perang larut dan konflik pembesar serta luaran seperti kepentingan ekonomi dan pelaburan British. Keadaan huru-hara mengganggu perdagangan saudagar British di negeri-negeri selat, menyebabkan mereka menekan kerajaan British supaya campur tangan bagi melindungi pelaburan mereka. Apakah punca utama berlakunya perjanjian Pangkor ini? Punca utama perjanjian Pangkor ini berlaku adalah Perak dilihat penting kerana kaya dengan biji timah dan strategik kedudukannya.
Seterusnya, perebutan tahta antara Raja Abdullah dan Raja Ismail selepas kemangkatan Sultan Ali pada tahun 1871 yang menyetuskan krisis pada tahun tersebut. Di mana pada ketika itu Raja Abdullah uh, yang sepatutnya mendapat tahta daripada Sultan Ali tidak diberikan kerana tidak menghadiri pemakaman Sultan Ali yang mana diberikan kepada Raja Ismail yang mana bukannya darah dagingnya sendiri. Oleh itu, Raja Abdullah ini meminta bantuan British melalui surat kepada Gubernur Andrew Clark pada tahun 1873 iaitu 30 Disember untuk memulihkan keamanan dan mendapatkan perlindungan British. Dan yang terakhir, punca utamanya adalah konflik kongsi gelap Cina iaitu antara dua puak iaitu yang pertama Haisang dan Jihin dilarut turut dijadikan alasan untuk campur tangan. Seterusnya, rundingan dan kandungan perjanjian Pankor itu tersebut. Rundingan dan perjanjian Pankor. Rundingan diadakan di atas kapal HMS Pluto pada tarikh 17 hingga 20 Januari 1874 antara wakil British dan pembesar Perak. Isi utama perjanjian Pankor yang pertama, Raja Abdullah diiktiraf sebagai Sultan Perak. Yang kedua, Raja Ismail diberi gelaran Sultan Muda dan Pencen. Yang ketiga, Sultan perlu menerima seorang residen British yang menasihatinya dalam semua hal kecuali agama dan adat. Yang keempat, semua kutipan hasil dan pelantikan rasmi mesti atas nama Sultan tetapi di bawah kawalan residen. Yang kelima, gaji residen ditanggung oleh kerajaan Perak. Dan yang terakhir, sempadan dan tanggungjawab pentadbiran negeri turut ditetapkan. Apakah kesan terhadap perjanjian Pankor ini? Kesan terhadap perjanjian Pankor ini dari sudut politik, British mendapat pengaruh langsung dalam pentadbiran Perak melalui jabatan residen. Dan Sultan dan pembesar kehilangan kuasa sebenar terutama dalam hal kewangan dan pelantikan kesan. Apa makna ataupun apa faktor ataupun kesan kepada sudut ekonomi? Residen pertama, G.W. Bush mengambil alih kutipan cukai, menamatkan sistem lama pembesar, diperkenalkan berbagai cukai baru seperti cukai kelamin, perahu, arak, candu dan hasil bumi. Dan yang terakhir, pendapatan pembesar merosot drastik sementara British memperkukuh kawalan ekonomi negeri. Dan kesan terhadap aspek sosial adalah rakyat terbeban dengan cukai baru dan terisi tempatan seperti sistem perhambaan sukarela dihapuskan tanpa memahami konteks budaya Melayu. Baiklah, kita pergi ke pembentukan negeri-negeri Melayu bersekutu. Bagi pembentukan negeri bersekutu, terdapat 4 negeri yang terlibat iaitu negeri Perak, negeri Selangor, negeri Sembilan dan negeri Pahang. Baiklah, perjanjian British Belanda. Pembentukan negeri-negeri Melayu Bersekutu bermula apabila perjanjian British Belanda yang dilakukan pada tahun 1824. Perjanjian ini ditandatangani pada tahun tersebut yang membahagikan alam Melayu kepada dua, iaitu yang pertama sebelah utara dan yang kedua sebelah selatan. Yang mana di sebelah utara di bawah pengaruh British dan selatan di bawah pengaruh Belanda. Tujuannya adalah untuk mengelak pertindihan kuasa dan menetapkan sepadan pengaruh. Hasil perjanjian British Belanda ini merupakan pertukaran ataupun pertukaran negeri di mana British mendapat Melaka manakala Belanda mendapat Bengkahulu. Belanda mendapat Bengkahulu dan kawasan selatannya manakala Singapura kekal di bawah penguasaan British. Seterusnya, pembentukan 3 pertempatan. 3 pertempatan adalah negeri-negeri selat iaitu yang pertama negeri Pulau Pinang, negeri Melaka dan negeri Singapura. Pembentukan 3 pertempatan British di alam Melayu. Pulau Pinang pada tahun 1786 ditubuhkan oleh Francis Light menjadi pusat perdagangan awal British. Singapura yang pada tahun 1819 diperoleh oleh Stanford Rifle melalui perjanjian dengan Temenggung Abdul Rahman dan Sultan Hussein. Manakala Melaka pada tahun 1824 diserahkan oleh Belanda kepada British selepas perjanjian 1824. Ketiga-tiga pertempatan ini digabungkan pada 1826 sebagai negeri-negeri selat. Pentadbiran awal negeri-negeri selat pada tahun 1826 hingga tahun 1832 ditadbir oleh kerajaan India British dan dijadikan presidensi keempat selepas Madras, Bombay dan Bengala.
Pulau Pinang dijadikan ibu negeri pertama dan seorang gubernur dilantik sebagai ketua pentadbiran. Setiap negeri ditempatkan seorang resident councillor sebagai penasihat. Pada tahun 1830, taraf presidensi diturunkan kepada residensi bagi menjembatkan kos. Dan pada tahun 1832, pusat pentadbiran dipindahkan dari Pulau Pinang ke Singapura kerana memajukan ekonomi dan perdagangan di situ. Baiklah, apa yang berlaku ataupun apa yang masalah yang timbul daripada pentadbiran India ini? Masalah yang pertama yang timbul adalah arahan dari India mengambil masa lama untuk sampai ke tanah Melayu kerana jaraknya yang jauh. Pegawai British di India kurang memahami keadaan tempatan. Negeri-negeri Selat dijadikan tempat buangan banduan dari India lebih 4,000 orang pada tahun 1857 dan menjejaskan imej negeri-negeri Selat. Kemasukan imigran Cina tanpa kawalan menyebabkan masalah sosial seperti pergaduhan kongsi gelap. Dan akibat daripada masalah itu, berlakulah desakan untuk memisahkan negeri-negeri Selat daripada India. Pedagang British seperti W.H. Reed mendesak agar negeri-negeri Selat ditadbir terus oleh London, bukan India. Alasannya disebabkan oleh pentadbiran India yang tidak cekap dan lambat, dan negeri-negeri Selat sudah menjadi pusat perdagangan penting di rantau ini serta perlu pentadbiran lebih teratur dan bebas dari pengaruh India. Oleh itu, pemisahan dari India dan Selatang Baharu pada tahun 1867 timbul, iaitu pada 1 April 1867, negeri-negeri Selat dipindahkan daripada pentadbiran kerajaan India di Calcutta kepada pejabat tanah jajahan British di London. Kini menjadi tanah jajahan mahkota British iaitu Crown Colony. Sebuah majlis perundangan Legislative Council ditubuhkan untuk mengubah undang-undang. Harry Ord dilantik sebagai gubernur pertama bagi negeri-negeri Selat. Seterusnya, kita pergi kepada negeri-negeri Melayu tidak bersekutu yang melibatkan 5 buah negeri, iaitu yang pertama negeri Kedah, yang kedua negeri Perlis, yang ketiga negeri Kelantan, Johor dan Terengganu. Baiklah, permulaan bagi pembentukan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ini berlaku apabila campur tangan British di negeri Melayu Utara bermula selepas perjanjian Pangkor pada tahun 1874. Kejayaan British di negeri-negeri Selat dan negeri-negeri bersekutu mendorong perluasan pengaruh ke utara dan Johor. Dorongan utama adalah disebabkan persaingan kuasa barat iaitu Perancis, Rusia, Jerman, Amerika Syarikat yang ingin menguasai Asia Tenggara. Oleh itu, persaingan kuasa barat di Asia Tenggara yang mana dari sudut negara Perancis iaitu yang berminat menguasai lembah Chao Phraya iaitu di Siang, dan Rusia berminat ingin memiliki Teluk Siang dan Ujung Salang, serta Jerman yang mahu membina pangkalan di selatan Siang termasuk Pulau Langkawi, dan Amerika Syarikat yang berminat terhadap Terengganu menyebabkan British bimbang kehilangan pengaruh di tanah Melayu. Apakah hubungan British Siam ini? British Siam ini mempunyai hubungan yang mana British menjalin hubungan baik dengan Siam untuk menyekat kuasa Eropah lain. Siam dijadikan sebagai penampang ataupun buffer state antara tanah Melayu iaitu British dan Indochina yang dikawal oleh Perancis. Perjanjian sulit pada tahun 1897 yang mana British mengakui ketuanan Siam di negeri-negeri utara. Siam berjanji tidak menyerahkan wilayah selatan tanpa izin British dan berjaya menghalang pengaruh Jerman di Kedah. Manakala perjanjian sempadan Anglo-Siam pada tahun 1899 menggugurkan pengiktirafan British terhadap kekuasaan Siam di Kedah, Kelantan dan Terengganu. Tujuan menstabilkan keadaan sempadan dan elak perebutan kuasa antara dua buah negara. Oleh itu, berlakunya pergerakan British untuk di tanah Melayu ini apabila krisis Kelantan pada tahun 1900 dan perjanjian 1902. Sultan Kelantan memberi tanah kepada R.W. Duff tanpa izin Siam yang menyebabkan krisis diplomatik berlaku. British campur tangan dan mencadangkan Siam melantik penasihat British di Kelantan dan Terengganu. Oleh itu, perjanjian 1902 yang mana British mengakui pengaruh Siam di Kelantan dan Terengganu, Siam mewajibkan melantik penasihat British dan Siam tidak boleh campur urusan dalaman negeri. Hasil negeri pula akan diberikan kepada Siam dalam skala $100,000 dan Siam mendapat 10% daripada hasil negeri tersebut. Seterusnya, penentangan Sultan Terengganu. Sultan Terengganu iaitu Sultan Zainal Abidin III menolak perjanjian 1902 dan kehadiran penasihat British.
menghantar wakil ke Bangkok dan menyatakan kekalkan hubungan tradisional dan hantar bunga emas. Siang akur dan tidak memaksa Terengganu untuk menerima penasihat British. Oleh itu, pada tahun 1905, Sultan menandatangani perjanjian kekalkan hubungan tradisional dengan Siam dan tidak menerima penasihat British. Seterusnya, Kedah dan Perlis. Campur tangan British di Kedah dan Perlis bermula apabila British menguasai Pulau Pinang pada tahun 1786 dan Provinsi Wellesley pada tahun 1800. Krisis kewangan di Kedah dan Perlis membuka British peluang untuk masuk dan berlakunya penjajahan pinjaman iaitu pada tahun 1905. Siam memberikan pinjaman dan melantik penasihat kewangan British. Oleh itu, Perjanjian 1905 dan 1907 berlaku di Perlis yang mana membolehkan Siam memberikan pinjaman kepada Perlis dan Perlis menerima penasihat kewangan Siam yang menyebabkan pengaruh British meningkat. Seterusnya, Perjanjian Perjanjian Bangkok pada tahun 1909. Perjanjian Bangkok iaitu Anglo-Siam pada tahun 1909 ditandatangani pada 10 Mac 1909 antara Ralph Paget British dan putera Devon Siam. Kandungan utama dalam perjanjian Bangkok tersebut ialah Siam menyerahkan Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis dan Pulau Langkawi kepada British. Sepadan Inggeris Siam ditetapkan. Yang ketiga, hutan negeri-negeri ini diambil alih oleh British. Yang keempat, rakyat British di Siam diberi hak sama seperti rakyat tempatan. Dan yang terakhir, perjanjian terdahulu antara British dan Siam kekal sah dan ditandatangani tanpa rundingan dengan Raja-Raja Melayu Negeri Utara. Apakah reaksi terhadap berlakunya perjanjian Bangkok tersebut? Raja-Raja Melayu membantah keras kerana tidak diajak berunding. Seperti contoh, Sultan Kedah dan Sultan Terengganu menolak penasihat British, tetapi British tetap melantik penasihat pada tahun 1910 di Kelantan, pada tahun 1919 di Terengganu, pada tahun 1910 dan rasmi 1923 di Kedah dan rasmi penuh pada tahun 1945 di Perlis. Akhirnya semua negeri utara berada di bawah naungan British. Hubungan bunga emas dengan Siam tamat. Jadi setelah melihat perluasan pengaruh British di tanah Melayu, apakah tindak balas masyarakat tempatan terhadap penjajahan British tersebut? Masyarakat Melayu memberikan tindak balas yang pelbagai dari sudut fizikal, sosial dan emosi. Sebagai contoh, saya memberikan tokoh Abdul Rahman Limbong. Abdul Rahman Limbong ni merupakan seorang Muslim yang sangat taat kepada agama. Abdul Rahman Limbong atau nama sebenar beliau ialah Haji Abdul Rahman Limbong bin Haji Abdul Hamid. Beliau dilahirkan pada tahun 1862. Maafkan saya. Beliau dilahirkan pada tahun 1868 dan tiada tarikh tepat yang direkodkan tentang kelahiran beliau. Beliau ini lahir di Kampung Beladau di Kuala Terengganu di negeri Terengganu dan meninggal dunia pada tahun 1929 di perkuburan Baqi'. Perjuangan beliau lebih kepada membela nasib petani di Terengganu sehingga diberikan nama Kebangkitan Tani. Ayo kita lihat perjuangan beliau terhadap penindasan British ataupun perluasan pengaruh British di tanah Melayu terutamanya di negeri Terengganu. Perjuangan beliau yang pertama, menyedarkan rakyat terhadap penindasan penjajah. Beliau berjaya membangkitkan kesedaran dalam kalangan rakyat Terengganu, khususnya golongan petani dan masyarakat Islam tentang ketidakadilan dasar cukai tanah dan campur tangan Inggeris dalam pentadbiran negeri. Usahanya menanam semangat menentang penjajahan secara aman dan berlandaskan agama menunjukkan keberkesanan dakwahnya. Baiklah, yang pertama ni, beliau mengajak ataupun memberikan dakwah kepada golongan petani terutamanya
dan rakyat Terengganu untuk bangkit melawan penjajah yang mengenakan cukai tanah yang tidak berpatutan, dan menurut beliau cukai tidak sepatutnya diberikan kepada rakyat kerana menyalahi di sisi undang-undang dan di sisi agama Islam. Beliau juga memberikan dakwah dalam bentuk penekanan terhadap agama Islam yang mana meningkatkan lagi semangat juang penduduk tempatan. Yang kedua, memperkukuh semangat jihad dan nilai keagamaan. Haji Abdul Rahman Limbong menggunakan pendekatan Islam untuk menentang penjajahan, menegaskan bahawa membayar cukai kepada penjajah adalah bertentangan dengan hukum Islam. Ini membangkitkan semangat jihad dan keyakinan rakyat terhadap perjuangan berdasarkan akidah. Seperti yang saya beritahu sebentar tadi, yang mana Haji Abdul Rahman Limbong ni merupakan seorang tokoh ataupun seorang pendakwah yang kuat yang menggunakan prinsip Islam dalam penentangan beliau terhadap penjajahan British ini. Beliau meyakinkan penduduk tempatan untuk berjuang mengikut ajaran agama Islam, yang mana pada ketika itu agama Islam adalah agama majoriti ataupun agama utama bagi penduduk tempatan. Yang ketiga, menjadi simbol keberanian dan ketegahan iman. Walaupun beliau dituduh dan dibuang ke Mekah oleh pihak Inggeris, beliau tetap teguh dengan pendirian dan tidak pernah tunduk. Ketegasannya memberi inspirasi bahawa perjuangan menegakkan kebenaran memerlukan pengorbanan besar. Walaupun pada akhir perjuangan beliau ini, beliau dituduh menentang dan dibuang negeri oleh pihak Inggeris ke Mekah, beliau tetap teguh dan tidak gentar terhadap hukuman yang diterima oleh beliau itu sehingga meninggal dunia di Mekah, iaitu di perkuburan Baqi'. Baiklah, impak perjuangan beliau terhadap generasi kini adalah membentuk semangat patriotisme dan cintakan tanah air. Generasi kini belajar untuk menghargai pengorbanan tokoh-tokoh terdahulu dalam mempertahankan maruah bangsa dan agama. Nilai keberanian dan semangat menentang kezaliman menjadi teladan dalam memperjuangkan keadilan pada masa kini. Yang kedua, meneguhkan nilai keagamaan dalam kehidupan. Pendekatan Abdul Rahman Limbong yang berteraskan Islam mengingatkan generasi kini tentang pentingnya menjadikan agama sebagai panduan dalam setiap perjuangan. Menyemai kesedaran terhadap kepentingan kedaulatan negara. Usaha beliau menentang campur tangan penjajah memberi pengajaran kepada masyarakat moden untuk mempertahankan kedaulatan negara daripada pengaruh luar, sama ada dari segi politik, ekonomi atau budaya. Baiklah, tokoh seterusnya adalah Yam Tua Antah. Yam Tua Antah ni merupakan tokoh bagi Negeri Sembilan. Yam Tua Antah atau nama sebenar beliau adalah Tengku Antah Ibni Almarhum Yang Tuan Radin, yang dilahirkan sekitar tahun 1830-an, dan tarikh beliau dilahirkan adalah tidak direkodkan secara tepat. Beliau dilahirkan di Seri Menanti Negeri Sembilan dan meninggal dunia pada tahun 1888 di Seri Menanti Negeri Sembilan. Baiklah, untuk pengetahuan semua, Yang Tua Antah ni merupakan golongan bangsawan yang tekad untuk menentang ataupun membela nasib penduduk tempatan dengan melawan ataupun menentang perluasan British dalam Melayu. Ketika itu terutamanya di Negeri Sembilan. Perjuangan Yang Tua Antah ini dapat dilihat apabila Yang Tua Antah ini sebagai pemerintah Negeri Sembilan terkenal dengan perjuangannya menentang penjajahan British pada abad ke-19. Selepas menjadi Yang Tuan Seri Menanti pada tahun 1872, beliau berdepan campur tangan British di Sungai Ujong yang ketika itu berada di bawah pengaruh Datuk Kelana dan Datuk Bandar. Yang Tua Antah menentang tindakan British yang menyebelahi Datuk Kelana dalam pertikaian sepadan dan kutipan cukai. Beliau menganggap kehadiran British sebagai ancaman terhadap kedaulatan negeri dan sistem adat pepatih. Pada tahun 1875, beliau mengumpulkan sokongan daripada pembesar tempatan serta rakyat dari kawasan seperti Seri Menanti, Gunung Pasir dan Jempol untuk menyerang Bukit Putus dan Paroi bagi mengusir British. Walaupun akhirnya tentera Yang Tua Antah kalah akibat kekuatan tentera British yang lebih moden dan berpengalaman. Perjuangannya menunjukkan semangat mempertahankan maruah dan kebebasan negeri daripada penjajahan asing.
Impak perjuangan Yang Tuan Antah terhadap generasi kini ni, yang pertama, semangat patriotisme dan cinta akan negara. Perjuangan Yang Tuan Antah menjadi teladan kepada rakyat Malaysia hari ini untuk mencintai tanah air dan berani mempertahankan kedaulatan negara daripada ancaman luar, sama ada secara fizikal maupun ideologi. Yang kedua, kepentingan perpaduan. Walaupun menghadapi tekanan besar, beliau menyatukan rakyat dan memimpin tempatan untuk menentang penjajah. Ini mengajar generasi kini bahawa perpaduan adalah kunci kekuatan dalam menghadapi cabaran nasional. Yang ketiga, jati diri dan warisan budaya. Beliau mempertahankan bukan sahaja tanah air tetapi juga adat perpati yang mana merupakan adat tradisional yang digunakan oleh kaum Melayu di Negeri Sembilan dan sistem pemerintahan tradisional Negeri Sembilan. Generasi kini dapat belajar, menghargai dan memelihara warisan budaya serta sistem tinggal tempatan. Yang terakhir, inspirasi kepimpinan, keberanian, kebijaksanaan dan ketegasan beliau dalam mempertahankan hak rakyat menjadi contoh kepada pemimpin masa kini untuk mengutamakan kepentingan rakyat berbanding kepentingan peribadi. Baiklah, tokoh yang terakhir merupakan tokoh yang saya pilih adalah Tok Gajah dan Mat Kilau. Untuk pengetahuan semua, Tok Gajah dan Mat Kilau ni mempunyai talian darah yang mana Tok Gajah merupakan ayah kepada Mat Kilau. Berdata bagi Tok Gajah atau nama sebenar beliau adalah Imam Rosli bin Haji Muhammad dan ada juga sumber menyebut sebagai Imam Rasul yang dilahirkan pada sekitar tahun 1820-an atau 1830-an di Kampung Cerating, Pekan Pahang. Ada juga sumber yang mengatakan di Pulau Tawar. Beliau melarikan diri ke Kelantan kemudian ke Terengganu selepas dikendaki British dan meninggal dunia sekitar tahun 1901 di Pasir Nari, Terengganu. Manakala anak beliau itu Mat Kilau atau nama sebenarnya adalah Mat Kilau bin Imam Rasul dan Tok Gajah sekitar 1865 dan tarikh tepat beliau dilahirkan adalah tidak ditentukan di Kampung Masjid Pulau Tawar, Jalan Tok Pahang. Beliau melarikan diri ke Kelantan, Terengganu dan Siam kemudian hidup dalam penyabaran menggunakan nama seperti Mat Siam. Pada tahun 1969 iaitu 26 Disember mengaku dirinya Mat Kilau di Masjid Pulau Tawar dan disahkan oleh pihak negeri Pahang. Beliau meninggal dunia di Kampung Batu Lima, Jalan Gamang, Kuantan Pahang dan dikebumikan di Kampung Masjid Pulau Tawar, Jalan Tok Pahang. Perjuangan beliau dapat dilihat apabila menentang penjajahan British di Pahang. Tok Gajah dan anaknya Mat Kilau merupakan antara pejuang utama yang menentang penjajahan British dalam Perang Pahang 1891 dan 1895. Mereka bangkit menentang kerana tidak bersetuju dengan cabutan tangan British dalam pentadbiran negeri dan tindakan penjajah yang menindas rakyat, khususnya melalui cukai dan rampasan tanah. Keberanian mereka berjaya menggerakkan rakyat Pahang untuk bersatu menentang penjajah walaupun British memiliki senjata dan kekuatan yang lebih besar. Yang kedua, mewakilkan semangat perpaduan dan keberanian. Tok Gajah dan Mat Kilau berjaya menyatukan penduduk kampung, pembesar tempatan serta para ulama untuk bangkit menentang kezaliman. Mereka menunjukkan bahawa kekuatan imam, semangat perjuangan dan perpaduan rakyat mampu mencabar kuasa besar asing. Dan yang terakhir, perjuangan berasaskan agama dan maruah bangsa. Tok Gajah dan Mat Kilau berjuang bukan semata-mata kerana kuasa atau kejayaan, tapi untuk mempertahankan agama Islam, maruah bangsa dan kedaulatan tanah air. Pendekatan ini menunjuk keberkesanan mereka dalam membuat nilai seperti keberanian, kejujuran dan keimanan dalam kalangan rakyat ketika itu. Sebenarnya impak perjuangan tersebut terhadap generasi kini. Yang pertama, menyemai semangat patriotisme. Yang kedua, meneguhkan identiti bangsa dan agama. Dan yang terakhir, memupuk semangat perpaduan. Baiklah, kesimpulan untuk pembentangan pada kali ini adalah secara keseluruhannya. Sejarah perluasan pengaruh British di tanah Melayu berlaku secara beransur-ansur melalui strategi perdagangan, diplomasi, perjanjian dan campur tangan politik. Bermula dengan penguasaan pelabuhan seperti Pulau Pinang, Melaka dan Singapura, British seterusnya memperluas dominasi mereka ke negeri-negeri Melayu melalui sistem residen, penubuhan negeri-negeri bersekutu dan pelaksanaan pentadbiran moden yang menguntungkan mereka. Walaupun penjajahan ini membawa pembangunan infrastruktur, pendidikan dan ekonomi, ia turut menghakis kedaulatan politik Raja-Raja Melayu serta memperlihatkan eksploitasi sumber tempatan. Tindak balas masyarakat tempatan terhadap penjajahan British pula pelbagai. Ada yang menentang melalui peperangan seperti Perang Perak, Perang Pahang dan kebangkitan Tok Jangguk di Kelantan. Manakala sebahagian lain memilih untuk bekerjasama demi kestabilan dan pembangunan. Penentangan ini menunjukkan bahawa masyarakat tempatan tetap berpegang kepada maruah, kedaulatan dan identiti bangsa. Justru, proses penjajahan British bukan sahaja mengubah struktur politik dan ekonomi tanah Melayu, tetapi juga membentuk semangat nasionalisme yang akhirnya menjadi asas kepada perjuangan kemerdekaan. Baiklah, secara ringkasnya, perluasan British di tanah Melayu ini
telah berlaku sangat lama, yang mana menyebabkan reaksi penduduk tempatan yang pelbagai. Oleh itu, kita dapat lihat yang penduduk tempatan sangatlah tekad ataupun berjiwa besar dalam mengekalkan tradisi ataupun hak mereka ketika itu. Oleh itu, sebagai generasi kini, kita perlulah sentiasa menghargai ataupun mengingati peristiwa-peristiwa yang berlaku ataupun yang dilakukan oleh pejuang atau tokoh pada zaman dulu bagi mengekalkan kesejahteraan dan keharmonian pada masa kini. Baiklah, nampaknya kita sudah berada di penghujung pembentangan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.